Keradangan saluran pernafasan pada pesakit asma akan menyebabkan beberapa simptom. Keradangan saluran pernafasan adalah akibat dari pengumpulan sel-sel radang di saluran pernafasan. Sel-sel radang adalah termasuk limfosit, eosinofil, neutrofil, sel endotelial dan makrofag. Banyak kajian menunjukkan bahawa sel-sel imun dan penghasilan cytokine memainkan peranan penting penyebab asma. Metadikol mempunyai saiz zarah kurang dari 60 nanometer, boleh melalui saluran bronkial terus ke paru-paru dan memulihkan kecederaan pada tapak asma. Metadikol mengikat reseptor vitamin D dan meningkatkan asma dengan mengawal tindak balas imun. Metadikol boleh meningkatkan tahap vitamin C untuk mencapai anti-pengoksidaan, menguatkan fungsi imun, mengurangkan eosinofil dalam trakea dan mengurangkan kerosakan paru-paru. Metadikol menghalang tindak balas imun yang berlebihan, mengurangkan faktor keradangan, melegakan bronkospasme dan keradangan paru-paru. Akhir sekali, untuk penjagaan kesihatan, anda perlu mengambil 3 semburan sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Orang yang mempunyai masalah kesihatan boleh mengambil 5 semburan sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Sekian sahaja, terima kasih.